Perkongsian kali ini mengenai makan besar orang Cina sempena Chinese New Year Part 2. Kenapa masa makan malam, makan besar itu, reunion dinner itu, meja itu bulat, dia bukan empat segi. Sebab meja bulat melambangkan kesempurnaan, kebersamaan. Tiada sesiapa di hujung. Maknanya tak kira lah orang tu kaya ke, miskin ke, adik-beradik mana sekalipun, semua sama penting dalam keluarga. Sekarang tengok pula makanan. Hampir semua setiap kali makan wajib ada ikan. Kenapa? Sebab sebutan ikan dalam bahasa Cina bunyinya seperti lebihan rezeki. Maknanya apa? Mereka percaya biar rezeki sentiasa cukup dan lebih setiap tahun. Dan satu ritual yang bagi saya lebih power, iaitu bila dia orang buat ginsang, digaul setinggi-tingginya. Kenapa dia gaul ginsang itu setinggi-tingginya? Itu kita sambung part 3. Akademi Dr. Aizul Amal, pembelajaran sepanjang hari.